Cikgu Lee Sian Ho, pengacara majlis. Yang berbahagia Puan Tiong Miling, Ahli Majlis Perbandaran Manjung, dan juga yang berbahagia Tuan Muhammad Helmi Arifin, Pegawai Takbir Majlis Perbandaran Manjung. Yang saya hormati Cikgu Tian Yong Yu, Pengurusi JPP Zon 13. Yang berbahagia Encik Ismail Ramli, Pengurusi Jawatan Kuasa Penduduk Taman Mas, dan juga Puan Sharon Lee, dan juga yang berbahagia Tuan Ahmad Helmi selaku wakil kepada Dr. Suzana dari Unit Kawalan Vektor, Encik Tamizi, dan juga pegawai bomba, dan juga rakan saya Encik Ting Tai Huat, ahli Lembaga Pelawat Hospital Manjung, Puan Fatimah, Encik Tamizi dari Manjung, dan juga pegawai bomba, dan juga ahli jawatan kuasa Klinik Kesihatan Setiawan, dan juga penduduk-penduduk Encik Tafawam ya, dan penduduk-penduduk Taman Mas yang saya hormati sekalian. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada CPP Zon 13 Kampung Koh dan juga jawatan kuasa penduduk Taman Mas kerana bersama dengan ahli Majlis Perbandaran Manjung Puan Tiong untuk mengadakan program memerangi nyamuk Aedes melalui aktiviti gotong royong. Sebenarnya aktiviti gotong royong ni sangat penting. Sebab saya macam mana sibuk pun, saya semalam balik rumah dari KL pun saya satu hari duduk rumah buat gotong royong dengan mak saya. Sebab saya lihat apabila kita melihat kebersihan dan juga kesejahteraan yang ada di kawasan rumah kita, kita rasa selesa. Dan apabila kalau ada ahli keluarga kita yang menghidap penyakit tinggi dan sebagainya, itu akan menimbulkan banyak ketidakselesaan. Dari segi kita nak hantar anak ke hospital, ya, dari segi pengangkutan, dari segi pekerjaan, dari segi mental kita, ya, kita bimbang anak kita boleh pulih ke tak boleh pulih, ada risiko ke dan sebagainya. Jadi kalau kita nak mengelak daripada perkara-perkara yang tidak diingini, kita mesti mulakan inisiatif melalui diri sendiri dengan melakukan gotong royong, membersihkan rumah. Kita seelok-eloknya menggunakan plastik sampah yang lebih tebal. Sebab saya lihat ramai penduduk dia beli plastik sampah yang murah. Jadi bila buang dekat luar, kucing mari, ini binatang mari, sampah berselerak. Jadi saya lihat kalau kita pakai plastik bag yang lebih tebal, mungkin itu akan mengelakkan kita buat kerja 2 kali tambahan, 3 kali tambahan, nak pergi kutik sampah lagi, nak masuk balik plastik lagi dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau nak pastikan kesejahteraan kawasan kita, kawasan Parlimen Lumut, yang penting adalah kesedaran tentang bahayanya nyamuk Aedes, penyakit tinggi dan sebagainya. Kerana ini akan mempengaruhi keadaan ekonomi kita. Bila mereka dengar, kalau mereka dengar Taman Mas ni banyak kes tinggi, jadi orang takut nak datang. Kerajaan Perak melalui Esko Kesihatan mengumumkan ini Setiawan banyak tinggi, pelancong nanti tengok surat kapal pun takut, tak boleh datang. Sebab sekarang sini banyak homestay. Homestay untuk siapa? Untuk pelancong. Jadi kalau kita nak pastikan mereka datang untuk melabur, untuk memberi barangan daripada kawasan kita, itu bermakna kita perlu buat lebih banyak kerja untuk memastikan bandar pelancongan dan bandar maritim kita adalah dipelihara dengan baik. Jadi untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, Manjung sekarang sudah berkembang pesat di mana kita perlu mengadakan banyak rancangan-rancangan untuk menghiaskan kawasan kita supaya dia lebih menarik, bukan saja kepada pelancong, tapi untuk pelabur-pelabur dari luar. Kerana sekarang kita ada 2 kawasan industri. Yang pertama dekat Kampung Aceh. Yang kedua, saya angkat industri yang bukan berapa padat di kawasan Teruk Rubiah. Kita ada jana kuasa, kita ada wali. Dan sekarang saya difahamkan bahawa Pegawai Daerah Manjung sedang berusaha untuk mengenal pasti lokasi yang baru untuk menubuhkan kawasan perindustrian yang baru di dalam daerah Manjung. Kerana di kawasan Kampung Aceh adalah terlalu padat dan lebih fokus kepada aktiviti-aktiviti maritim.
Ya, dan sekiranya kita dapat menubuhkan kawasan perindustrian yang baru, kita akan merancangkan keadaan persekitaran ekonomi di dalam kawasan Parlimen Lumut, memandangkan kita sudah ada ya pelaksanaan highway yang baru Lebuh Raya Pantai Barat yang akan bermula kerja pada hujung tahun ini. Kerana pengambilan tanah baru siap, dan apabila dia kerja-kerja itu dilaksanakan nanti, saya percaya apabila siap pada 2019 dan kita adanya kawasan perindustrian yang baru, saya percaya kita akan ada satu perubahan yang sangat ketara di dalam kawasan kita, dan setentunya populasi kita juga akan bertambah. Jadi populasi bertambah, kekuatan agensi-agensi kerajaan juga perlu diperkasakan. Kita perlukan anggota kerajaan yang lebih ramai, pegawai kerajaan yang lebih ramai, dan juga kita perlukan persekitaran yang lebih kondusif yang boleh menerima pelbagai pelaburan dan juga pelbagai aktiviti-aktiviti yang boleh membantu pemohonan ekonomi kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan banyak terima kasih kerana kita sebagai daerah Manjung, sebagai kita kata ini, kalau kita cakap Cina, dia cakap hoce tau. Kalau kita cakap Melayu, maksudnya gerabak kereta api. Ya, itu gerabak kereta api. Ya, kita Manjung nak jadi gerabak kereta api. Maksudnya kita nak membangunkan kawasan Lumut untuk memanfaatkan kawasan-kawasan sekitar kita. Dan masuklah Parit Kampung Gajah, Perak Tengah Seri Iskandar, dan juga sebelah ya Pantai Remis, Tron, Cangkak Jering dan sebagainya. Dan itulah usaha-usaha yang kita semua perlu lakukan sebagai penduduk di dalam kawasan Parlimen Lumut. Jadi saya ucapkan tahniah sekali lagi kepada MPM, kepada semua pihak yang terlibat dalam aktiviti gotong royong dan memerangi AIDS pada pagi ini, dan saya harap kita semua akan teruskan usaha ini. Dan saya juga ambil kesempatan ini untuk ucapkan tahniah kepada Pusat Kesihatan, kerana saya difahamkan ini bunjuk mendapat anugerah nombor 2 ya, anugerah inovasi ya di dalam negara kita, sampai daerah-daerah lain pun guna pakai kaedah ini. Tapi inilah kebaikan. Tapi salah satu mengapa kita nak cipta produk ni, kerana Manjung banyak kes denggi, dan itulah iktibarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tolong kita semua sama-sama melibatkan diri untuk kebaikan dan juga kesejahteraan semua. Jadi dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua dan juga kepada adik-adik yang terlibat dalam Expo Race, dan saya harap kita semua akan bertemu lagi. Sekian, terima kasih dan kongsi Fat Chai. Thank you. Terima kasih Encik Ting.